Lembut dia dulu. Kita lembutkan dia tu dulu. Ni kita tutup. Renehkan. Okey, ni lepas kita mereneh lebih kurang 10 minit, dia dah mula kecut, dia dah keluarkan air. Kita biarkan lagi. Okey. Tapi nak reneh ni kita tutup. Senang. Okey, proses akhir kita masukkan santan dan garam. So, kita renehkan sampailah dia masak. Itu saja. Kejap lagi siaplah. Okey, inilah kemenjadiannya. Okey, ini sebenarnya dia dah masak dah. Cuma kita reneh sikit lagi. Lepas tu kita boleh tutup api. Lepas tu kita biarlah dia kat situ kan. Nanti kita nak buka puasa, nanti kita akan panaskan lagi. Jadi setakat ni sebenarnya dia dah masak dah. Nanti kalau kita biarkan dia kat situ tanpa api tu, dia akan kembang lagi lah dia punya rempah dia. So dia akan masuk dalam batang-batang pisang tu. Okey, dia akan lembutkan juga batang pisang tu sebab kepanasan tu masih ada. Okey, nanti nak makan kita panaskan lagi. So jadilah. Okey, gulai batang pisang is done. Ni kejadian akhir dia. Kita kena masak sampai naik tu minyak macam tu. Dia pecah minyak macam tu. Barulah dia jadi. Okey. Okey, siap. Okey, dah siap. Kita tutuplah. Aku petua. Tok nek aku petua orang tua-tua dulu. Nak tutup, jangan tutup habis. Okey, sebab dia baru masak. Dia ada banyak lagi dia punya kepanasan suhunya tu. So, kita tutup sikit je bagi dia ada ruang untuk keluar haba dia. Okey, haba panas itu. Sebab apa? Kalau kita tak buat macam tu, dikatakan benda-benda yang bersantan ni, kalau kita tutup terus macam ni, lepas tu dia duduk wap tu kan, dia cepat basi. Itu petua orang tua dulu supaya makanan dia tak basi. Satu, masak, bagi betul-betul masak apa kata dia. Yang kedua, nak tutup tu tunggu dia suam sikit. Dia dah tak ada dia punya wap-wap yang akan menyebabkan berlaku pemeluwapan yang boleh menyebabkan kebasian cepat. Itu petua orang tua-tua.